Okay, so kita akan borak tentang filem Keluar Man. So filem Keluar Man ni dah ditayang di seluruh warga Malaysia pada 29 hari bulan 5. So korang boleh pergi tengok ramai-ramai dekat wayang yang terdekat dengan korang. So filem ni mengisahkan tentang Borhan yang ada sakit, which is skizo. Dia duduk di salah satu hospital sakit jiwa di Tampoi. So dia telah bertukar menjadi adiwira, which is adalah Keluar Man untuk banteras jenayah yang ada dekat bandar dia lah. Basically, the synopsis is about that. So this film diarah oleh Anwari Ashraf dan production dia daripada Astro Shaw. Para pelakon dia adalah pelakon yang best. Macam kita ada Nasty, kita ada Remy Ishak, Anwar Bek Mogal, lepas tu Shweta Sekon, Datuk Roshamno, dan banyak lagi pelakon yang ada dalam movie ni tau. So that's all, dia punya synopsis dan dia punya cast. And then kita boleh pergi kepada dia punya review. So let's go. Welcome back to Anand Siswa Channel. So today kita akan review filem Keluar Man. So filem ni dah keluar dah kat wayang, korang boleh pergi tengok ramai-ramai. And then kita akan review dulu this filem best ke tidak kan. But before that, sebelum aku start aku punya review, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So bantu aku achieve aku punya target untuk 1000 subscriber dalam aku punya channel ni. So kita pergi dulu pada benda yang aku minat dulu dalam filem ni. Nombor satu yang aku minat dalam filem ni adalah lakonan. All the cast yang ada dalam filem ni memang diorang jayakan watak diorang dengan baik lah. So Datuk Roshamno, Remy Ishak, so watak diorang ni memang menjadi. And then time 2 tahun lepas diorang umum Nasty as a Keluar Man, as a Borhan, aku pun agak skeptical, boleh ke tak Nasty ni bawa watak Borhan ni kan. But bila dah tengok filem ni, yes, Nasty memang born to be Borhan as an Keluar Man dalam filem ni. Dia memang, lakonan dia memang baik lah dalam filem ni. Aku boleh katakan kau boleh nampak dia sedih. Bila dia sedih, dia boleh jadi betul-betul sedih. Bila dia marah, dia boleh jadi betul-betul marah. Bila dia gila, dia boleh jadi betul-betul gila. Bila dia buat komedi, betul-betul lawak gila terbahak-bahak. So all the lakonan dalam filem ni memang best gila. Anwar Bek Mogal as a Inspector Sahab, Shweta Sekon memang best gila dalam filem ni. Itu nombor satu yang aku boleh cakap, benda yang aku suka. Nombor dua yang aku cakap yang best dalam filem ni adalah komedi. Daripada awal sampai habis, korang takkan berhenti gelak. Memang kelakar gila. All the punchline yang ada dalam movie ni memang, Anwari memang did a great job dalam filem ni. Sebab this is a superhero. So as we know, this Keluar Man pun memang daripada series, daripada kartun dulu pun dia memang bawa komedi punya genre juga kan. But bila dibawa ke live action, Anwari dapat bawa this movie dengan jayanya. All the kelakar yang ada dalam movie ni, komedi dia memang punchy gila. Satu hall gelak weh. So memang best lah. In term of the komedi, memang kalau korang memang looking for gelak tawa dalam hall, yes, this film memang aku sarankan korang pergi tengok. Okay, so itu nombor 2 yang aku suka about Keluar Man. Nombor 3 yang aku suka about this film adalah all the cameo dalam filem ni. Yes, as we know, kita pun dah tahu Astro Shaw memang dah reveal Astro Shaw Cinematic Universe. So dalam filem ni banyak gila cameo yang ada dalam Astro Shaw punya franchise lah. So it's really best untuk cameo. So banyak gila. Bukan hanya yang macam filem series yang filem-filem sebelum ni yang kita tengok, tapi ada juga pas-pas punya ni lah. Dan kalau kau nak tahu apa cameo yang ada dalam filem ni, korang kena tengok lah sendiri. Sebab it's really terkejut bila kau tengok cameo yang ada dalam ni. So itu nombor 3. Nombor 4 yang aku suka dalam filem ni adalah nostalgic moment untuk 90s, 80s punya kelahiran. Anwari memang bagi all the pop culture and then music score dalam filem ni memang best gila. So sebab aku pun sampai menyanyi tau dalam panggung. Sebab dia punya lagu yang ada dalam ni memang dia reminisce balik kita punya zaman-zaman 90s, 80s. So it's really best lah. So boleh aku kata in term of nostalgic punya moment dalam filem ni, it's really good. And then all the memes yang ada dalam ni pun dia memang berkait rapat dengan komedi tau. So aku amat suka in term of that. So itu saja benda yang aku suka. Ada 4. Sebenarnya banyak lagi. So ini boleh aku rangkulkan, yang boleh aku top pick dalam untuk Keluar Man punya movie ni lah. So itu 4 saja benda yang aku suka. Ada ke tak benda yang aku tak suka dalam filem ni? Of course, filem ni tak perfect tapi dia bagus. So kita akan pergi pada benda yang aku tak minat dalam movie ni. First, benda yang aku tak minat dalam movie ni, yes, dalam trailer pun dah tunjuk the CGI memang kurang memuaskan. And then
potong mood sebab watak kucing dalam ni kan, dia memang pakai CGI sebab tak tahu kenapa dia tak guna practical macam kau ambil kucing betul kan untuk lakonkan dalam movie ni. Tapi yes, kalau kita fikir balik, agak susah juga bila kita nak suruh kucing berlakon dalam satu filem kan. Bukan saja as a kucing tu lah CGI dia ada lagi a few moment yang menggunakan CGI yang aku rasa kurang memuaskan. Tapi ada je momen-momen yang diorang pakai practical effect. Lagi-lagi macam scene dekat kontena tu, yes, mostly adalah practical effect Itu saja in term of CGI. Maybe yes, this is the first film for Keluang Man. And then aku sure gila Anwari akan improvise dalam next coming film. Sebab this film akan ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. So sebab kita pun dah tengok Astro Shaw dah present all the universe yang akan ada dalam Keluang Man ni kan. So hopefully diorang akan tambah baik in term of the CGI. So itu nombor 1 yang aku tak suka about this film. Nombor 2 yang aku tak suka about this film adalah dia punya pace. So pace untuk first act dengan second act memang cantik. So graph dia memang menaik gila. But bila second act nak ke third act tu, and then throughout third act memang slow and draggy. So aku tak tahu kenapa. Sebab first act dengan second act dah cantik dah graph dia pergi kan. Tapi bila dia nak masuk ke third act, graph dia terus jatuh. So aku kurang seronok bila tunggu third act. Sebab third act is the climax moment, betul tak? Tapi bila dia dah bila dia dah pergi ke third act, dia punya graph terus jatuh. So aku tak tahu kenapa dia jadi macam tu And then itu nombor 2. Nombor 3 yang aku tak suka dalam movie ni adalah action sequence. Yes, Anwari is the creator of the Project High Council. So kalau korang tengok Project High Council, fighting sequence dia memang epic gila. But aku memang harap dia bawa Keluang Man ni, fighting sequence memang nampak epic tapi tidak. Sebab aku tak tahulah kenapa in term of dia punya camera shot dia membuatkan kau tak nampak epic and then kau tak nampak momen-momen fighting sequence tu dengan cantik, dengan jelas. So aku kurang berpuas hati dengan dia punya action sequence sebab in term of dia punya camera shot, diorang banyak guna close up So it's kurang menyeronokkan bila tengok momen-momen sebab it's superhero movie kan. Benda apa lagi yang kita nak tengok dalam superhero movie kalau bukan dia punya action. So in term of dia punya action dia memang kurang. Itu nombor 3 yang aku tak berminat dalam filem ni. Nombor 4 yang aku tak suka dalam filem ni adalah product placement. Product placement ni banyak gila dalam movie ni. Aku tak tahu kenapa sebab kita pun selalu dah tengok Wanda Coffee beli. Aku pun dah berapa kali dah beli Wanda Coffee nak kumpul tin ni kan. Tapi cukup lah kot sebab dalam movie ni banyak gila product placement yang membuatkan kau rasa enough sebab ada momen yang dia pegang tin Wanda Coffee tu bukan memang untuk minum. Orang minum tak ada pegang macam ni just nak tunjuk untuk minum. Tak. Orang akan pegang betul-betul untuk tutup tin kan. Tapi tak. Tahu cakap product placement dia dalam movie ni memang banyak gila. Dia rasa enough. So bagi aku itu saja yang aku boleh rangkul untuk this movie. Movie ni dah hampir perfect. So aku harapkan untuk movie kedua Keluang Man Anwari akan penambah baik dalam movie kedua dia nanti. Dia ada mid credit sebelum post credit, sebelum credit keluar lah yang tulisan-tulisan tu kan. So dia ada mid credit, kita maybe akan dapat something untuk movie kedua. So kalau korang nak tahu apa mid credit tu tentang apa, korang kena tengok movie ni sampai habis. So this movie dah keluar pada 29 hari bulan. Korang boleh serbu movie ni korang boleh pergi tengok sebab dia tak boleh dikategorikan as filem sampah. Movie ni memang best. Berapakah rating yang aku bagi untuk Keluang Man ni? So untuk filem Keluang Man ni aku bagi sebanyak 8/10 untuk Keluang Man. So filem ni boleh pergi tengok, cerita ni memang best. Bawa family korang, adik-beradik, atuk, nenek, semua pergi tengok. Filem ni memang best. So support filem kita. So jangan lupa juga kita pun ada satu lagi local filem animasi kita, Agent Ali. So pergi tengok juga. Lepas tengok Agent Ali ke, lepas tengok Keluang Man, tengok juga Agent Ali ke Keluang Man kan. So it's up to you nak tengok mana satu, tapi tengok dua-dua ni memang best. So that's all for my review. Thank you.